benar ke tak kan? Ha? Bila? Ada kot. Baru 4 kan? Campur yang Allah kan? Okay. Ini semua player-player UBC yang Nampak je ada seorang request tu. Dah mula kan? Boleh tu. Boleh. Mereka dalam persediaan untuk bertanding dalam Piala NC pada hari Sabtu ni. Oi. Oh, Memang Ain sembilan orang kat depan. Banyak-banyak tempat orang juga ada. Memang dia cari orang. ada macam orang. Kita dah nampak benda ni lama dah. Ada nampak pembantu dia orang je. Tapi dia tak mengerti. Tapi kadang tak lepas. Dia tak lepas je bila dia jumping lepas nak. Ini kalau Aina tu boleh 5 lah kan? Sampai 5 teja. Sama tinggi. Enak agak sensitif lah dengan Alamak, dia dengar balik dia. kesan tu ke? Kau kesan tu ke? Kesan tu ke? Oh, Jaya. Oh, bandar. Itu pajak. Kat mana ni? Kesan Jaya kat masjid tu. Agak santai Ada kanzu ke? Dan Rina kena improve lagi lah. Sebenarnya dia kena tajam. Dia mendatang lagi. dia kena lonjakkan sikit badan dia. Lentik dia sikit. Rina saya tak pernah dia lompat. Tahu tak? Semenjak masuk SRK ni tak pernah nampak dia lompat. Dia ada lompat masa pandang badan dia. Tadi. Badan dia ada lompat. Tu je. Betul je. Dia mungkin tak berani masa game sebenar tu. Oh. Banyak lah bola rai ni. Dah cantik lah tapi sasar. Tahu? Aduh, rugi-rugi di situ. Terjahan tu dah betul. Tapi itulah agak gopoh. Agak berebut masih belum ada persamaan antara mereka berdua ni. Kejohanan sudah hampir hari Sabtu ni. Saya masih belum menemui saudara Jepot untuk ditemu ramah. Saudara Jepot. Kita ada tetamu khas ni. Aziro. L bintang Y. L bintang Y. Sialah liwat. Aku cakap lewat tu liwat. Petang-petang tu tampi tajuk dia. Lewat boleh. Minggu depan tak dapat tak? Apa tu? Dua kali yang ada tu betul. Kena muka. Betul? Tadi kan dia betul tak? Habis tak? Man, biasa jaga ayat tu kau tahu?
dalam kereta je tak usik pun kejap ke. Panas. Dua pun nama merindu. Rai banyak bola. Sangkut lagi nampaknya. Kat depan dia. Ha. Kalau boring lah game ni tak boleh ulang lagi baik. Oh, ada jumping kat situ. Then jumping. Dan jumping dan Then jumping corner. Ain jumping. Jumping lama tak dengar, tak nampak dia. Then corner. Then jumping corner. Jangan nampak dia yang stiker dia. Aku kat office pun aku tak nampak dia. Stiker dia je lah. Itu je nampak dia. Itu zaman bila siap Nampak dia lebih tadi pun. Tu zaman besar. zaman PKP ke apa? Kau besar. Oh, baik. Return daripada Nur Farahin. Aku tu pakai baju tu macam nurse lah. Dengan seluar biru dia. Tu macam Manis. nurse. Kau balik kerja. Kenapa? Susah ada apa? Susah. Tu dia. ICC ICC pakai biru lah. Okay, go game. Rasa dah angkat yang friendly yang kita itu lah. Belum. Belum. Oh. Oh. Bola di atas jaring Ya Ratin main ada siapa lah? Geng-geng juga tu. M-Corp ke. Tu M-Corp tu baju nombor 31. M-Corp. Oh, satu terjahan hebat daripada siapa nama dia ni? Okey, kita R. lepas ni dengan kanak penaja. Mana aja? Oh, Kena di situ. kena. Racing yang Nampaknya game ni macam lagi lama daripada game yang sebentar tadi. Dah masuk minit ke-7. tadi Yang tadi agak pantas, ringkas dan padat. Game tadi. tadi waktunya dah besar. Berapa set? Tengok jika game ni cecah 8 minit, game ni akan melebihi game tadi lah tengok. Game pertama easy sangat. Easy. Eh, Oh. Oh. Main di situ. Nampak ada jumping di baseline tadi pada Erna. Kalah tadi dah 2-0 ni tadi. Ha? Erin kalah Erin. Erin kalah tadi ha. Dah hantar tim kuat pun tak boleh pergi, tak boleh menang ya Mas. Ut. Ut. Oh, baik. Sangkut lagi,